24 Jun 2026. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan sekalian, sila buka Tahzib Tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-10 muka surat 224. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Sadaqallahul Azim. Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas pelamin. Mereka tidak merasakan dalamnya teriknya matahari dan tidak pula sejuk yang bersangatan. Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan metiknya semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas yang jernih bagaikan kaca. Keadaannya laksana kaca sedang ia dari perak. Pelayan-pelayan itu menentukan kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak penggunanya. Dalam syurga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya ialah zanjabil yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan menyangka mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana syurga, nescaya kamu akan melihat pelbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal yang dipakaikan kepada mereka, gelang dibuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu akan disyukuri, iaitu diberi balasan. Baik, sekarang kita dapat lihat nikmat yang seterusnya yang diberikan kepada orang beriman. Ganjaran-ganjaran diperuntukkan. Di sini di sudut keindahan bahasa Arab, kalau kita lihat contohnya, dan begitu juga dalam bab qiraat. Qawarira ni, Imam Nafi' dan juga Kisai membaca kedua lafaz ini dengan tanwin, menggantikan alif bila waqaf. Ibn Katsir pula membacakan dengan tanwin pada lafaz pertama tapi tanpa tanwin pada lafaz yang kedua. Jadi membaca waqaf pada lafaz pertama dengan alif, pada lafaz kedua mereka membuang alif dan sukun pada ra, mana qawarir, tak ada qawarira. Abu Amr pula, Ibnu Amir dan juga Hafiz membaca tanwin pada kedua-dua lafaz itu. Jadi mereka mewakafkan lafaz pertama dengan alif dan lafaz kedua dengan membuang alif dan sukun ra. Hamzah pula membaca dengan tanpa tanwin pada kedua-dua lafaz. Ini merujuk pada qiraat. Telah saya terang kepada tuan-tuan dalam kitab Al-Burhan oleh Imam Zarkashi, bagaimana qiraat ni adalah dibaca mengikut kepada Nabi SAW dan kepada kabilah ataupun meraihkan kabilah-kabilah Arab ini turunkan Quran itu pun mereka, cuma bahasa yang dominan merupakan bahasa Quraisy. Dan kalau kita lihat setiap bacaan ini mengarah kepada makna yang sama, menampung makna yang lebih luas. Maka inilah dia di antara kehebatan yang ada dalam ilmu bahasa Arab. Kalau kita lihat mengkaji surah I'rab pula, kita lihat perkataan muttaqiina fiha, ini merupakan hal dari perkataan yang telah kita pelajari ataupun ayat yang lalu, iaitu wajazahum. Dhamir yang ada pada hum ni adalah muttaqiina, merujuk kepada hal mereka, keadaan mereka muttaqiina fiha. Begitu juga dalam ayat ini kita lihat la yarawna fiha, ini dari sudut mahalnya dalam mahal nasab, ini mempunyai juga hal kepada jazahum ni tadi, mereka yang beriman yang Allah beri balasan untuk mereka ni, apa yang mereka lakukan, ihsan dan it'am yang telah kita bincangkan, maka mereka mendapat syurga. Mereka duduk tenang, berseronok, bergembira. Ni dari sudut kalau kita pelajari I'rab, beberapa perkataan yang menarik lah daripada episod ataupun kumpulan ayat yang sedang kita bincangkan sekarang. Kemudian dari sudut balaghah, kalau kita perhatikan perkataan syamsan zamharira, ini keduanya merupakan tibaq. Kemudian idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, ini merupakan satu tashbih. Tashbih ni berarti apa? Penyerupaan, kita menyamakan. Zaidun kal asad sebagai contohnya. Zaid ni macam singa, makna berani sebagai contoh. Al-mu'allim kal bahar, guru tu macam lautan, makna ilmunya begitu solid. Kita samakan macam
lautan yang luas, begitu juga ilmu ustaz yang mulia ni contohnya. Maka ini satu bab tashbih namanya. Dalam Quran kita menemui banyak tashbih, contoh-contoh yang telah kita pelajari pada kuliah-kuliah yang lalu, dalam ayat yang lalu. Kemudian inna hadza kana lakum jazaa, ini merupakan satu ijaz. Ijaz iaitu ada satu yang dihadzafkan, satu yang dibuang. Kerana dapat difahami sebenarnya ini merupakan satu ayat yang disampaikan, yang ditujukan. Sebenarnya yang terkandung kat situ yang boleh kita fahami ada mahzufnya, itu yuqalu lahum inna hadza kana lakum jazaa. Ni dikatakan kepada mereka, tapi tak perlu sebutlah perkataan dikatakan itu kerana understood, dah faham dah. Kemudian wa kana sa'yukum mashkura, ini satu majaz. Segala kebaikan, pahala yang kamu lakukan itu diucapkan terima kasih kepada kamu. Apa pasal pula nak ucapkan terima kasih kan? Ke segala amalan itu memang kewajipan kita untuk melakukannya. Jadi ini satu majaz. Maknanya majaz merujuk kepada diterimanya amalan salih yang kita lakukan. Maka seolah-olah dikatakan terima kasihlah atas kebaikan. Perkara-perkara wajib yang kita lakukan tak perlu ucap terima kasih. Mereka mengatakanlah syukran al-wajib. Tak bolehlah terima kasih ya, jaga ayah. Apa terima kasih pula? Ayah ni tanggungjawab saya untuk jaga tau. Jadi perkara-perkara yang merupakan kewajipan sepatutnya tidak ucapkan terima kasih padanya. Tapi dia merupakan satu bab majaz bagi merujuk kepada amalan itu diterima di sisi Allah. Mudah-mudahan begitulah. Dan kita juga dapat lihat perkataan digunakan oleh Quran ni keserasian luar biasa. Zamharira, qawarira, taqdira, nampak tak? Manthura, kabira, tahura, mashkura, ni kan? Ini dipanggil sajak murassa' yang telah kita pelajari bagaimana di sudut muhassinat badi'iyahnya, sudut keindahan pemilihan perkataan-perkataan ni, iaitu keserasian pada hujung kalimah ni seperti satu mutiara yang tersusun rapi, yang cantik, ditambah, diikat, maka nampak begitu menarik sekali perhatian. Demikianlah indahnya pemilihan perkataan-perkataan. Di samping kita dapat mengkaji ketelitian pemilihan itu bagi menandakan satu aras kenikmatan ataupun kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada yang masuk syurga ni, atau sebaliknya masuk neraka dengan azab yang diperuntukkan untuk mereka. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, contohnya dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, bahawa Ibn Munzir meriwayatkan daripada Ikrimah berkata, Umar Khattab radhiyallahu anhu telah menemui Nabi SAW dalam keadaan Nabi sedang berbaring ataupun tidur di atas tikar pelepah kurma. Ia berbekas, berbirat belakang Nabi SAW, terkesan pada tubuh Nabi. Ia tidur di atas benda keras macam ni. Mari kita bayangkan tidur atas tikar mengkuang sebagai contohnya. Bangkit nanti dengan berpeluhnya, dengan badan berkesan macam alur ataupun susunan gubahan ataupun apa benda mengkuang tu punya ikatan jahitan susunan kan, macam itulah. Maka Sayyidina Umar ni menangis melihat Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Ibn Khattab? Umar ni lebih muda pada Rasulullah SAW sebanyak 12 tahun tau. Maka Nabi SAW bertanya kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, apa yang menyebabkan kau bersedih ni wahai Umar? Umar Khattab menjawab, wahai Rasulullah, Kisra ni raja pemerintah negara Parsi, Hormuz ni pemimpin Raja Habsyah, Raja Rom, mereka ni semua tidak hebat apa pun wahai Tuhan. Mereka semua tidur di atas kenikmatan, atas tilam yang empuk, tempat duduk yang selesa, sedangkan Tuhan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah. Tak boleh nak bandingkan dengan mereka semua wahai Rasulullah. Rasulullah tidur di atas pelepah kurma seperti ini. Maka jawapan Rasulullah SAW kepada Umar Khattab radhiyallahu an, tidak akan kau rida bahawa mereka tu diberikan dunia, yu'ajjal lahumud dunya, disegerakan untuk mereka balasan di dunia, dan kita akan mendapat yudakharana al-ukhra, kita ni diperuntukkan untuk kita ukhra, yang satu lagi akhirat tu. Maka ni jawapan Nabi SAW dalam kaitan asbabun nuzul yang menceritakan bagaimana kenikmatan orang beriman ni oleh kerana perspektif akhiratnya begitu jelas dalam diri, melihat dunia ni tak ada nilai langsung di sisi mereka. Ketua golongan ni merupakan Rasulullah SAW. Jadi setelah Allah menceritakan tentang nikmat ahli syurga ni, pakai mereka dalam ayat yang kita lagi bincangkan, sekarang Allah menyebutkan pula sifat-sifat tempat tinggal mereka, cara duduknya, minuman mereka, bekas-bekas minuman mereka, pembantu mereka, dan kenikmatan mereka lalui itu. Bagaimana menyebutkan juga tentang eloknya wajah mereka dengan pakaian-pakaian dan perhiasan yang indah. Dan akhirnya Allah menyebutkan bahawa ini merupakan balasan untuk mereka di atas kesungguhan melakukan amal salih ni tadi. Inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Inilah kebaikan-kebaikan amal salih yang kamu lakukan. Hebatnya Allah SWT, penyayang dan rahmatnya kepada kita semua. Segala nikmat yang ada dalam hidup ni pemberian dia. Mata ni, telinga, kekuatan, kesihatan, kekayaan, isteri, anak-anak, semua anugerah daripada Allah. Tapi kita menggunakan modal yang diberikan itu untuk melakukan ketaatan kepadanya kembali, lalu dibalas kita dengan nikmat yang dijanjikan di sini. Jadi Allah mengkhabarkan sini tentang keadaan penghuni syurga ni, kenikmatan yang abadi, keutamaan yang agung yang mereka nikmati itu, sampai muttaqiina fiha al-araik. Kalau kita belajar perkataan araik ni jamak daripada arika, macam safina, dalam wazan safina, safain, araik, maka dia merujuk kepada apa tahu? Merujuk kepada satu keadaan
Kalau kita belajar bahasa Arab, seperti disebut dalam kitab-kitab tafsir, bahawa kata Abu Hayyan sebagai contohnya, araik ini katil-katil yang indah yang mempunyai kelambu. Maknanya apa? Satu kenikmatan kita bila kita tengok kelambu, satu malam saja, pada malam perkahwinan, malam pertama saja, lepas tu kelambu pun tak ke mana. Bagi menggambarkan kesempurnaan nikmat itu, seolah tiap-tiap malam merupakan malam pengantin untuk orang beriman itu. Bahawa di syurga nanti diberikan kekuatan kepada seseorang lelaki itu, kekuatan Masya Allah, berapa puluh orang lelaki ketika berada di dunia, dan tubuhnya dibesarkan sebesar tubuh manusia yang pertama, datuk mereka Adam AS. Sebagaimana di syurga akan berseronok dengan nikmat tubuh yang sasa, yang tegap seperti itu, bahawa setiap inci daripada kulitnya akan memperoleh nikmat syurga itu, nikmat bersama dengan pasangannya. Maka sebaliknya ahli neraka pun dibesarkan tubuhnya, kerana lebih besar tubuh, lebih banyak tempat untuk diazab, iaitu pada setiap spot pada tubuh ini akan turut merasai bebanan dan juga siksaan neraka itu. Ini indahnya bahasa Arab. Dulu kita belajar perkataan kaksun, akwab, inaun. Sekarang kita lihat perkataan arikah, mufrad daripada araik ini, bahawa dia adalah gabungan kesempurnaan kenikmatan tidur waktu malam, iaitu katil dengan kelambu yang berhias. Bukan kelambu setakat kelambu biasa, kelambu berhias. Mereka bersandar dalamnya di atas pelamin-pelamin, ataupun kita lihat kitab-kitab terjemahan, contohnya divan yang berhias. Ini adalah cushion, sofa, seti yang sangat indah, tempat duduk yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita peluang melihat di tempat-tempat diadakan pameran furniture, kursi-kursi besar harganya beratus ribu. Maka itu dalam jangkauan pemikiran manusiawi kita yang terbatas. Sedangkan di akhirat besok, ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Ibn Abbas, semua yang kamu dapat lihat di dunia itu adalah terjemahan sedikit untuk kamu faham akhirat, tapi dia tidak akan sama. Jadi maksudnya mereka berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan ni, bersandar di atas araik. Dan ini menjadi hal kepada yang telah kita belajar di sebelum, perkataan jazahum. Kalau kita belajar Arab, disuruh amilnya adalah jaza. Jadi balasan ni dikaitkan dengan, digambarkan sebagai orang yang sedang bersandar. Kita kalau nak sandar kat dunia, kadang pinggang sakit pun tak enak juga, tak selesa nak bersandar. Duduk kursi depan komputer, bekerja dari pukul 8 pagi sampai ke 6 petang pun mungkin tak selesai kerja, duduk sedar-sedar, duduk sakitnya pinggang belakang. Maka sedangkan dalam nikmat syurga ni digambarkan hal keadaan itu, iaitu muttaqiina fiha 'alal araik. Muttaqi ini kita belajar perkataan muttaqi. Kalau kita baca kitab yang saya cadang tuan miliki itu, Kenali Rasul kita Muhammad SAW, perilaku Nabi dalam syariat Muhammadiyah yang telah diterjemahkan, dilakonkan, digambarkan satu persatu itu, mana ittika ni duduk yang sempurna, duduk yang menggambarkan kesesaan dan beres segala urusan. Mana ada masa kita duduk semikian tuan-tuan, kita pulang ke rumah baru duduk sekejap bangkadi bersandar. Maka bagai-bagai berita yang sampai kepada kita oleh isteri, anak peksa besok, pelajaran melalui baca. Sedangkan kenikmatan syurga itu sifatnya adalah satu yang infinity, tak ada titik akhirnya. Kita masih lagi bincangkan tentang gambaran syurga, apakah ia wujud, di manakah berada sekarang, ataupun belum diwujudkan oleh Allah SWT. Berpandukan kepada pandangan para ulama dan para tabi'in. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kerana kenikmatan syurga ni sentiasa dibawakan dalam bicara Al-Quran bagi membangkitkan kesedaran, kesungguhan melakukan ibadah kepadanya. Ini satu bab daripada pengulangan Quran, bahawa dia menginginkan di sebalik kita baca ini supaya tumbuh dan subur perasaan kesungguhan melakukan amal salih itu. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.